Sebenarnya tanah ni ada orang wakaf dekat Ana. Ana tak mampu nak ada tanah sendiri. Tu tempat latihan kuda. Masya Allah. Luas tempat ni. Cantik kan? Aisyah, Aisyah. Tengok tu, dia datang. Ya Allah, bakat imamku datang. Masya Allah. Okeylah, nak pergi main kuda jap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lala! Oh! Fatimah! Fatimah! Tolong, Mak! Fatimah! Tolong! Allah Akbar. Ustaz, pegang kejap. Ya Allah! Ya Allah! Tolong! Tolong! Fatimah! Tolong! Kenapa ni? Kenapa dia nanti sangat? Macam mana ni? Bangunlah! Sajalah. Allah Akbar. Fatimah, awak okey? Okey. Ya Allah! Ya Allah, Fatimah! Fatimah! Okey tak? Gila kau ni. Berapa lama kau dah belajar kuda? Macam mana kau kontrol ni? Tahu tak, jantung tu tercabut tadi. Baik pasang balik. Allah Akbar. Ni barulah Sri Kandi. Tak boleh takut jatuh kuda. Ha, Fatimah? Sikit je tu. Kata Ustaz main kuda sekali. Ya. Tak apa. Biarlah Ustaz. Masya Allah. Okey. Masya Allah. Baru Sri Kandi. Susah sebenarnya sekarang ni kalau nak tarik anak-anak muda ikut majlis ilmu agama. Sekarang ni kat luar sana banyak benda yang tak elok dah pengaruh diorang kan Ustaz? Betul. Sebab itulah kita kena banyakkan lagi program untuk anak-anak muda ni. Kadang-kadang tu kita macam kena ikut sikit rentak dia. Sebab tu kita kena buat program ni Ustaz. Betul, bagus tu program ni. Cuma Ana rasa kita kena promote lebih sikit kepada anak-anak muda ni. Alhamdulillah lah. Tengok ada juga yang seronok dengan aktiviti. Aktiviti sini Ustaz. Betul tak? Bila kita nak tarik orang yang dah pilih jalan Allah ni memang senang. Cuma yang susahnya bila orang yang jauh daripada jalan Allah. Itu kita kena usaha lebih sikit lah. Astaghfirullah.